Hai semua, memandangkan ramai yang bertanyakan perkembangan konflik antara Iran dan Israel, saya rasa saya akan buat update dari semasa ke semasa apa yang berlaku. Saya bukanlah jurnalis dan saya tidak berada di Iran, saya berada di Kanada sekarang. Tetapi keluarga mertua saya, kawan-kawan saya ada di Iran dan saya mengikuti pelbagai channel news yang ada yang berpangkalan di Iran. So, saya akan bagi update especially apa yang berlaku di dalam Iran. Sebab mungkin apa yang kita dapat tahu dari mainstream media tidak menggambarkan apa yang berlaku secara keseluruhan. Especially kalau korang pergi tengok mainstream media yang berpangkalan di barat, dia lebih kepada cerita kerosakan yang berlaku akibat serangan balas Iran. Kurang berita tentang apa yang terjadi, apa kerosakan yang terjadi di Iran. So at this point of time, sebenarnya saya dah tak kisah apa serangan yang Iran nak lakukan terhadap Israel. Yes, mula-mula hari itu memang saya rasa lega, saya rasa puas hati Iran serang balas Israel. Tapi sekarang saya lebih bimbang tentang keadaan apa yang berlaku seterusnya kepada Iran. Sebab Israel dah bagi amaran yang serangan akan bertambah lebih teruk, sebab diorang dah dapat support daripada Britain dan juga US. So kalau kedua-dua militeri negara ni membantu Israel serang Iran, memang Iran akan habis korang. Dan itu adalah satu perkara yang kalau boleh janganlah terjadi. Bukan sahaja sebab saya punya keluarga mertua di sana, tetapi civilians, orang awam di sana. Setakat ni lebih daripada 100 orang dah meninggal dunia di Iran. Banyak kerosakan yang dah berlaku, bukan sahaja di Tehran ya korang, di bandar-bandar lain. Baru-baru ni dia dah start attack di bandar Mashhad, di utara Iran juga, dan juga di Tabriz. Dan Israel dah bagi amaran akan berlaku lagi banyak serangan. So hopefully tak sampai tahap yang teruk. Adalah titik noktahnya dekat konflik ni. So, keluarga mertua saya masih berada di Tehran. Diorang masih belum boleh keluar daripada Tehran sebab keadaan jalan raya yang sangat sesak. Semua orang nak keluar dari Tehran. Kerajaan Iran dah bagi announcement yang malam ni, sekarang ni dekat Iran dalam pukul 7 lebih malam ni, diorang recommend orang-orang untuk masuk ke dalam tunnel metro underground ataupun pergi masjid. Dekat Iran tak ada shelter korang, dia tak macam Israel, diorang tak bersedia untuk perang. Saya dapat tahu juga sekarang dah ramai yang nak keluar dari Iran melalui jalan darat, dan saya dapat tahu juga Rusia dah umumkan yang diorang akan panggil semua orang Rusia yang berada di Iran untuk keluar dari Iran melalui jalan darat. Saya tak pasti dengan negara-negara lain termasuk Malaysia, tapi saya dapat tahu juga bahawa embassy Malaysia di Tehran dah menuju ke kawasan utara Tehran, dah kosongkan bangunan di Tehran. So bila Rusia dah cakap macam tu, maksudnya dia dah dapat tahulah perkara ni akan jadi lagi teruk. So korang marilah sama-sama doa jangan sampai berlaku perang yang lebih teruk. Saya tak dapat nak gambarkan perasaan saya sekarang. Dari pagi tadi sebenarnya saya dah menangis dah. Mertua, semua keluarga mertua sekarang memang sangat-sangat takut berada di dalam Iran. So itu je lah yang saya nak update sekarang ni. Bye.